anytime ni keluar baby. Contraction tu dia nak tubik dah lah. Kau kan Tanda-tanda. Hi guys, welcome back to the channel Ane. Habis dah ni orang susah kan. Saya tahu saya tak akan kena reject. Alright guys, korang bersama saya Nik Margani kat sini. Jadi hari ni kita nak buat macam apa tu yang korang cakap tu lah, yang tolonglah Nik update pasal Fira, sebab Fira ni lama dah tak update. Nik pun lama tak update. Jadi saya akan update kat sini lah, macam mana Fira punya apa tu progress lah. Progress untuk di bersalin ni lah. Jadi ni kita on the way pergi ke straight lah. Ni kita on the way pergi ke hospital KBJ untuk check out. Adakah saya tak tahulah ni check out yang terakhir untuk dia ke. Saya tak tahu, tapi kita pergi dah. Saya dah bawa beg apa semua belakang tu. Oh ya, apa tu, sediakan payung sebelum hujan. Okay, jadi mama ada, mama ikut kita orang sekali. Hari ni hari Sabtu cuti. Okay, jadi apa-apa yang awak nak bagi tahu Fira? Tak ada apa. So kita akan jumpa dengan doktor yang bakal menyambut baby kita lah. So dia akan react lah. Lepas dia tengok keadaan, nanti dia akan bincangkan lah adakah gano-gano apa yang terbaik lah. So sebab dia dekat-dekat dah attack ni. So macam tu lah. Sebab saya, baby saya sekarang besar. So saya baru 37 weeks, tapi dia dah mungkin dah 3 kg lebih kot. So saya macam agak takut lah kalau nak tunggu lama lagi gitu. So kita tak tahu lagi apa cadangan doktor. So kita dengar lah sekejap lagi. Anik, korang kena cakap kat Anik suruh record. Sebab dia kadang-kadang nakut ke doktor, takut nak record kan depan doktor. Takut doktor tu tak selesa dengan kamera. Swasta ni, lah benda tu. swasta ni dia get ready benda tu berlakon. Lah kajak kan. Mana ada dia training di main depan kamera. Dok lah. Maksudnya tapi okey lah memang kalau maksudnya okey je. Tapi royak lah sepatutnya. Biasa Anik tanya doktor, boleh ke saya rekod? Doktor tu royak biasa, doktor tu royak boleh rekod lah. Cuma nanti tutup lah muka saya royak lagi. Tapi Dr. Zana tu maksudnya ramai orang kenal dia. Macam saya nak beranak ke PJ pun ramai komen, beranak ke Dr. Zana ke gini. Mungkin dia dah biasa dah dengan ni kan, sebab ramai dah influencer. Tak tahulah tu. Agak-agak boleh buat kamera ke? Ini efek. Alright, jadi semua okay, kita orang on the way. Tengoklah macam mana je. Alright, jadi kita kena tunggu queue dekat dah dekat hospital dah. Cuma hari ni kan weekend, jadi Ramai sikit. Ramai. Masa saya beranak di adakah 5/5/2025? What? Lalu 23 21. Lama lagi. Lebih dulu. Alright. Dia kena buat lalu kan. Tak dah. Lalu nak tunggu bulan 1 pula. 9 bulan. Mana boleh? Yang anak pula. Alright guys, jadi kita tunggu. Sampai kata pemahalan dah. Alam, tengok ni deh. Air tu elok. Tapi banyak kali kan. Masa lah. Kita bawa semua ni. Ya, sebelum. Tak sama. Tapi perut ni macam ada contraction. Sebab dia ada. Sebenarnya saya ni doktor sebab dia ada kulit air tu. So dia ada kena check. Jadi bila saya tu okey. Tak sakit CTG tu kita letak betul. Kita perlu jangan mana kan. Ada contraction juga, kita kena buat swab test.
buat tes bombo. Aku jangan. Aku kapur. Jangan kita sakit kita juga. Jangan lagi tau. Macam jalan dia lah, mana deh. Kalau sakit kan, sakit tu dia. Tu dia punya formula tu. Tanya tu mah, sakit ke tu mah? Ya. Betul. Kalau pergi susu ni? Oh, susu pun. Dan semua ni lah. Uri pun matang ni. Anytime ni keluar baby. So gini, you pergi bedroom kerja, buat CTG tu. Kita dah nak make sure everything okay. Kita tak kena sama lah kita dengan orang lain deh. Habis semua dia okey je. Baby berapa kg dah? Boleh 2 kali. Bukan apa ni? Tak bisa lah deh. Selam satu sama. Baik. Banyak lebih. Okey. Ibu buku ni pergi dekat nanti video bagi tahu. Neh. Okay guys, so saya kena check apa CTG kena check CTG sebab macam doktor cakap perut saya keras, mengeras. Tapi saya tak reti nak beza sebab saya ni senggukut saya teruk. So saya macam tak reti beza. Adakah itu saya relax je lah. So doktor nak check contraction saya ada ke tak. So kita akan pergi kat labor room. Doakan saya. Okay, jadi saya kena tunggu kat luar. Dia masuk. Benda mana dia buat? Kau buat di mana? Buat CTG, cek jantung baby. Okay, dia tu doktor kata nak cek mengeras contraction. Contraction tu dia nak tubik dah lah. Kau kan? Tanda-tanda. Ada lah. Jadi ni saya tak boleh masuk lah. Tikuk boleh masuk. Gitu lah. Jadi tengoklah. Dia buat dalam tu dia akan rekod dalam tu. Punya tu maybe dah. Okay, dah ada setengah jam. Doktor yang nak mari tengok sini pula tak? Oh, ya nanti yang Tunggu naik. sini. Oh, kena tunggu setengah jam. Setengah jam. Kalau tak suami, bukan maksudnya kalau baby tu tak aktif, kita sambung lagi sikit lagi. Tapi paling sebentar. Paling agak setengah jam. Gitu. Tak apa, nanti kita tidur dulu. Okay. Okay. Okay guys, so sekarang saya dekat labor room. So saya dekat labor room seorang je tengah chat jantung baby, keadaan baby. Sebab doktor cakap saya ni macam ada contraction. Dia cakap mungkin saya ada contraction tapi saya tak tahu. Sebab saya punya senggukut sangat-sangatlah teruk. So macam saya pun macam tak boleh nak bezakan macam mana contraction tu. So doktor cakap perut saya ni dah mengeras and dah ada contraction. Tapi so dia kena check CTG dulu. Tapi mama saya dengan Anik tak boleh masuk lah. Nanti nak beranak baru boleh masuk. So saya berseorangan je lah. Korang doakan saya. Tak tahulah baby nak keluar, dah excited nak jumpa mami daddy dia ke, ataupun tak tahu bila dia nak keluar. Tengok keadaan dia dulu Bagi mami makan dulu. Mami rasa nak makan nasi sup dulu. Okay, doakan saya tau. Tubik dah lah. Masuk ke apa ni? Masuk ke apa ni? Pukul 1 kan? Pukul 2:30. Jadi pukul 3:15. Duduk luar mak. Bateri saya habis. Dia telefon. Kita jumpa dengan telefon. Alright guys, jadi dah
balik daripada hospital sekarang ni. Lapar. Baby tadi tak aktif tak makan. Saya duduk tengok MPL tadi. Lepas tu masuklah chat ni. Tengok MPL ni, tengok apa tu, dekat tarik ujung tu. Lepas tu masuk, dia tulis Fira chat, dia tulis baby tak aktif. Aku tutup MPL. Lepas tu dia pun sambung lah tulis bawah sebab tak makan lagi. Aduh, aku dah berperut dah ni. Semakin cepat PC lah dia. Tengok-tengok MPL, rapat lah tengok. Pack nak masuk atas. Baby, doktor baby tak aktif. Tutup tu MPL, tak cara dah. Memain lah dulu. Tadi apa tu, homeboy Sarawak gapo aku. Lepas tu sekarang ni dia lapar nak pergi makan. So nak pergi. Kau ni? Depan tu. Depan tu. Contraction kita tak buat lagi guys. So boleh balik lagi. Tengok minggu depan pun. Itulah doktor ya. Minggu depan gitulah. Kalau contoh dah ada tanda ke datang je dah. Cuma sekarang ni contraction pun okey je. Normal lah, tak adalah tinggi sangat. So selagi saya tak sakit okey. Gitulah. Saya berdebar kat ni. Takutlah kena tehem ke depan, takut kena tehem. Takut tak ready lagi. Kerana ni, kat ni mama. Maklum. Jadi kita pergi makan dulu. Makan apa tu, nasi sup. Ada pun ayam asal tak? Saya duduk aku tak uak. tak ada makan nasi sup. Nak pergi makan nasi sup, takut kena tehem. Jadi tak takut tak ada makan. Boleh pula jadi gitu. Lapar ni. Ni kita pergi makan lah. Kedai dia dekat mana tu? Dekat bazar. Dekat dekat kawasan ni guys. Tak serik nama kau nak pun. Kat kawasan ni kedai Blono. Dekat kedai banyak-banyak bazar-bazar mencelut nasi sup semua tu. Je orang tahu situ. Lepas tu royak anak kedai nama ke apa? Mena. Kita makan situ sama. Buka kedai awak Mena. Takut tutup mulut. Kawasan ni guys. Ni tempat sedap untuk makan. Makan sini mau nasi sup semua. Kelantan tahu mana dah. Itulah. Kita kata kena netok derah sikit. Netok kuat sikit. Bila bini nak beranak ni. Alright, jadi kita tunggu makan dulu lah dah. Habis dah, main baru ekor. Tak ingat. Jangan minta ni dah, tak ada. Anik sore ada. Alright guys, selesai makan. Nak pergi jalan pula. Nak buat berjalan sikit lah guys. Tak boleh naik wheelchair lah. Okay, jadi saya rekod lah. Takut dia naik wheelchair pula. Okay, jom. Alright, jadi dah masuk setengah jam. Alhamdulillah masih berjalan lagi. Berjalan lancar. Tak ada lagi naik troli ke apa, troli pula wheelchair. Okay, kita tengok pula next. Kena set berapa km jalan. Tak akan je tu. Saya pakai jam lain. Ada memang. Ni belayar. Ada ke? Gapo tu tahu lah ke? Tak, betul. Betul apa? Apa dia buat? Kesini. Alright guys. Lagi tak. Okey, jadi doktor suruh bukan doktor suruh macam ni kena beli selipar untuk dalam ward. Untuk kaki dia lah ni pakai lipas sandal. Tak apa benda. Jadi ni lipas sauk kita untuk kemudahan lah. Okey. Dan sekarang ni dah lewat dah, sejam dah dia berjalan. Tapi dia masih okey, saya hok tak okey lah ni. Nak cabut dah kaki. Nak cabut kaki. Round yang ketiga guys. Afira Syafika. Dia ambil gambar pula. Nak lalu ke? Sorry. Nak lalu. Okey, jadi kita dalam tak tahu berapa jam dah ni. Ni kena jamuk ni, kena kodok. Ni aku rasa ni. Okey, jadi apa aku cakap tadi
Tak apalah. Yang penting ni update yang ketiga. Oh, adik yang ketiga. Barang dapur pula. Bukan barang dapur pun. Jajan-jajan yang dia nak makan. Dia cakap malam lagi suruh aku beli. Cuma malas nak keluar tengah malam dia seperti. Jadi aku beli sini je. Okay. You. Arah sini. Buat muka cute. Muka cute. Yeay. Cute. Alright guys. Jadi puas hati gila hari ni. Korang teka pukul berapa sekarang? Sekarang dah pukul 10.30. Almost 11 PM. Saya baru balik daripada Ion. Bayangkan berapa jam saya jalan. Saya tak naik wheelchair tau. Saya berjalan je. Sampai Anik dengan Mama letih. Saya tak letih. Nak bagi semangat. Rekod ni rekod guys. Dia bagi semangat pun. Yang bikin lagi ketakut. Lagi lebih ketakut yang penanya. Oi lah, aku penat nak mampus aku. Dia relax. Tapi tak apalah, ikut dia punya pasal kan. Kita pun ikut wak gagah je lah. So korang rasa bila saya bersalin? Korang komen kat bawah tu, korang teka Diu bila. Alright, jadi aku pun dah serabai sangat dah ni guys. Jadi kita jumpa pada next content guys. Bye. Assalamualaikum.